A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bukhari bin Afzal Mizan dan bernombor metrik 081010. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan menerangkan ayat pertama dari surah Al-Mulk yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi maksud tabaraka dari surah Al-Mulk ini iaitu yang membawa maksud maha suci dan maha berkat Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang menunjukkan bahawa keberkatan dan keagungan Allah ni yang tiada tandingannya. Yang kedua, dari ayat biyadihil mulk yang membawa segala kerajaan dan kuasa berada dalam kekuasaan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini menerangkan bahawa di atas muka dunia ini, muka bumi ini, hanya berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kerajaan lain yang mampu menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang bermaksud bahawa ala kulli syai'in qadir. Allah ni maha berkuasa atas segala sesuatu tanpa batasnya. Jadi kuasa Allah ni tidak ada batas. Yang keempat, kekuasaan Allah merangkumi ciptaan, aturan dan pemeliharaan seluruh alam. Jadi menurut Ibn Katsir dan Al-Qurtubi, ayat ini menegaskan tauhid rububiyah, iaitu Allah satu-satunya pengatur dan pemilik kuasa. Jadi apa yang kita boleh ambil pengajaran dari ayat ini, iaitu yang pertama, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita ni kena elak sombong dengan kuasa atau kedudukan kita. Yang ketiga kita kena redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan di sini, ayat ini dapat membentuk kefahaman akidah bahawa hanya Allah lah yang layak disembah dan ditaati. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Nama saya Faiz Al-Amin bin Muhammad Fadil. Nombor metrik 080099 akan menerangkan tentang surah Al-Baqarah ayat 295 atau dikenali sebagai ayatul kursi. Yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ini menerangkan tentang tauhid dan sifat kekal Allah, yang bermaksud Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ayat ini menegaskan tentang keesaan Allah, iaitu tauhid, dan juga nama Allah Al-Hayy, yang bermaksud Allah hidup selama-lamanya, tidak mati. Dan Al-Qayyum, Allah mengurus dan memelihara segala makhluk tanpa bergantung kepada sesiapa. Kemudian pada ayat la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, yang menunjukkan sifat kesempurnaan Allah. Ayat ini bermaksud tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah tidak letih, tidak lalai, sentiasa berjaga dan berkuasa penuh. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bahagian ketiga ini menunjukkan tentang kekuasaan mutlak, yang bermaksud miliknya apa yang di langit dan di bumi. Ayat ini menegaskan tentang segala makhluk dan alam ini adalah milik mutlak Allah, dan tiada siapa pun yang boleh memberi syafaat tanpa izinnya. Dan kemudian man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ayat ini menunjukkan tentang ilmu Allah yang maha luas. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Menegaskan lagi Allah mengetahui segala perkara, masa lalu, kini dan akan datang. Makhluk hanya tahu sedikit ilmu yang Allah izinkan sahaja. Kemudian yang terakhir, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat ini menerangkan tentang kekuasaan meliputi segala dan tiada keletihan. Ayat ini menegaskan kursi Allah meliputi seluruh langit dan bumi, menunjukkan keluasan ilmu dan kekuasaannya. Allah tidak susah letih dalam menjaga ciptaannya. Ditutup dengan dua nama agung Allah, iaitu Al-Aliyu, yang bermaksud maha tinggi, dan Al-Azim, maha agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
InsyaAllah hari ini saya akan mentafsirkan ayat dalam surah Az-Zumar ayat ke-67. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarallahu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was-samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dalam tafsiran Imam Al-Qurtubi, pertamanya tafsiran ayat ini ialah mengenai kekuasaan Allah yang mutlak. Berdasarkan Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa ayat ini menggambarkan kekuasaan mutlak Allah atas seluruh alam semesta. Seluruh bumi berada dalam genggamannya hinggalah hari kiamat nanti. Ini menggambarkan kekuasaan Allah yang besar, yang tidak mampu ditandingani oleh mana-mana makhluk. Kerana kekuasaan Allah ini adalah kekuasaan yang maha kuasa. Makna yang kedua berdasarkan Imam Al-Qurtubi, As-samawatu matwiyatun biyaminih, iaitu langit digulungkan dengan tangan kanannya, iaitu menunjukkan bahawa pada hari kiamat segala kehancuran, segala sesuatu di langit akan dihancurkan dan akan digulung sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, tafsiran ini juga membawa tafsiran bahawa keagungan Allah yang maha suci, iaitu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi menekankan Allah ini adalah yang bersifat maha suci. Jadi segala bentuk penyertaan syirik, Allah tidak akan ada yang boleh mensekutukan Allah. Iaitu kita ada sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Illallah, melainkan Allah. Jadi yang terakhir, tafsiran ini membawa maksud ayat ini mengingatkan kita tentang hari kiamat. Ayat surah Az-Zumar ini ingin menceritakan tentang kisah hari kiamat, dan di mana kesimpulannya saya boleh kata di sini, Az-Zumar ini menceritakan tentang hari kiamat dan kekuasaan Allah yang akan terjadi secara nyata. InsyaAllah itu saja. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazar Irfan bin Zaham, nombor matrik 079966. Hari ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang maksud dan pengajaran daripada surah Al-Imran ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahu azim. Baik, tajuk surah Al-Imran ayat ke-26 ini ialah kekuasaan mutlak Allah. Okey, ada 4 poin utama daripada surah ini. Yang pertama, maksud ayat secara umum. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa memberi atau mencabut kekuasaan, kemuliaan dan kehinaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Semua kejadian ini berlaku dengan hikmah dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna. Baik, poin yang kedua ialah kekuasaan Allah adalah mutlak. Manusia hanya mampu merancang, tetapi keputusan akhir adalah milik Allah. Tiada siapa yang boleh mengubah atau menolak takdir Allah. Baik, poin yang ketiga ialah pengajaran untuk kita.
Kita perlu bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan hidup. Bersyukur kita jika diberi nikmat dan bersabar jika diuji. Baik, poin yang keempat dan yang terakhir ialah kaitan dengan tauhid rububiyah. Ayat ini menegaskan bahawa Allah adalah pengatur segala sesuatu. Ia memperkukuhkan keyakinan bahawa hanya Allah yang memiliki kuasa mutlak ke atas alam ini. Kesimpulan, ayat ini mengajar kita bahawa semua yang berlaku adalah atas kehendak Allah dan kita wajib yakin serta reda dengan ketentuannya. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakir Zufairi bin Alfian, nombor metrik 080902. Hari ini saya akan membentangkan mengenai surah Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia mengkehendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Untuk penerangan ringkas berdasarkan surah Yasin ayat ke-82. Ayat ini menegaskan bahawa Allah berkuasa secara mutlak. Jika Allah menginginkan akan sesuatu, maka Allah akan berkata kun, jadilah, maka jadilah sesuatu perkara tersebut tanpa halangan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah tidak memerlukan alat ataupun sebab untuk menjadikan satu perkara itu seperti manusia. Selain itu, kekuasaan Allah juga tidak terbatas. Menghidupkan, mematikan dan mencipta amat mudah baginya. Di samping itu, ayat ini menunjukkan dalil keesaan Allah dalam mengatur segala takdir. Kesimpulannya adalah, ayat ini membentuk asas tauhid dalam kehidupan kita. Selain itu juga, ayat ini juga menunjukkan bahawa Allah berkuasa terhadap semua perkara dan tak ada satu pun perkara yang mustahil baginya. Wallahu alam, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.